Hai, nama saya Haras. Fatih. Nama saya Adinda. Kalau cikgu jadi kuih raya, cikgu nak jadi kuih apa? Saya nak jadi kuih raya. Saya nak jadi tak nanas. Kenapa? Sebab saya suka bergulung-gulung. Kuih Elma London. Sebab boleh pergi London. Konflik madu. Sebab sedap. Cikgu nak jadi kuih sarang semut. Cikgu boleh main nyorok-nyorok. Semut kan pandai nyorok. Kuih konflik honey. Sebab manis. Apa tu? Dendram. Dendram warna dia coklat hitam. Saya sama dengan warna kulit saya. Kuih raya sarang semut. Kenapa? Sebab sedap. Elma London. Sedap dan gemuk. Cikgu nak jadi kuih tart. Sebab sedap sangat. Saya nak jadi kuih tart sebab dia sedap. Elma London. Kenapa? Sebab cikgu suka coklat. Saya nak jadi Elma London. Sebab manis. Elma London. Dia ada kacang padam, ada coklat. Nak jadi kuih dahlia. Sebab nama dahlia cantik. Cikgu nak jadi kuih apa Kuih bahulu lah. Sebab gebu. Kuih lidah kucing. Sebab kucing comel. Nak apa Nutella pot. Kenapa? Sebab dia sedap. Saya suka Elma London. Kenapa? Sebab dalam dia ada almond. Saya suka almond. Saya nak jadi tak nanas. Sebab saya suka warna kuning. Kuih tart lah, tak ada nas. Kenapa? Sebab cikgu suka makan tak ada nas. Saya nak jadi lemang. Sebab setiap kali raya orang akan makan lemang. Kalau cikgu boleh raya mana-mana di dunia, cikgu nak raya rumah siapa? Saya nak raya rumah mak saya. Sebab dia kan mak saya. Rumah Tun M. Kenapa? Cikgu suka dia. Rumah mak saya. Sebab saya sayang mak saya. Saya nak raya rumah kawan-kawan lah. Dah lama tak jumpa kawan-kawan. Jadi masa hari raya ni lah kita nak jumpa kawan-kawan. Rumah arwah nenek cikgu. Nenek dah tak ada, lepas tu dulu raya dekat rumah nenek best. Rumah saya lah. Kenapa? Sebab rumah saya ada family saya. Cikgu nak raya rumah PMX. Nanti boleh dapat duit raya lebih. Rumah mak saya lah. Saya sayang mak saya. Kawan-kawan cikgu masa cikgu sekolah menengah dulu. Sebab nak mengeratkan hubungan silaturahim. Dah lama tak jumpa diorang. Saya nak raya rumah Siti Nurhaliza. Sebab saya minat dia. Rumah awak. Kenapa? Sebab saya suka. Saya nak raya rumah awak. Sebab saya nak raya dengan awak. Cikgu nak raya dekat Istana Negara. Sebab tak pernah sampai, tak pernah masuk. Rumah keluarga dan kawan-kawan. Sebab cikgu nak kumpul-kumpul dengan keluarga dan kawan-kawan. Saya nak raya rumah awak lah. Kenapa? Sebab saya tahu rumah awak besar kan. Nak raya rumah siapa Rumah Haras. Pada raya. Cikgu nak raya dekat rumah ibu ayah cikgu lah. Dekat rumah siapa lagi kan? Yalah, mak ayah cikgu kan. Kenalah raya rumah dia dulu. Balik rumah mak ayah. Sebab kat situ ada syurga saya. Rumah PMX. Sebab dia Perdana Menteri Malaysia. Saya nak raya dekat rumah siapa? Saya nak raya dekat rumah PMX. Sebab saya nak suruh sekolah cuti banyak hari. Saya nak raya rumah arwah tok saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami, alamak terlupa. Sorry. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kullu am wa antum bihayr. Kami, warga SK Mendamu Trust ingin ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.